Isu seekor kucing bernama Kibble yang ditidurkan atau PES akibat FIP telah mencetuskan perbincangan hangat di media sosial semalam. Untuk makluman, FIP atau Feline Infectious Peritonitis ialah penyakit serius berpunca daripada mutasi coronavirus kucing. Dahulu, FIP dianggap hampir pasti membawa maut. Namun kini, rawatan antiviral khusus telah menunjukkan kadar kejayaan yang tinggi, terutamanya jika dikesan awal dan kucing masih stabil. Walau bagaimanapun, PPS atau euthanasia masih dibenarkan dari sudut veterina, tetapi biasanya hanya dipertimbangkan apabila kucing berada dalam kesakitan melampau, sangat lemah atau kualiti hidup sudah tiada, serta rawatan tidak lagi memberi harapan realistik. Kes ini mengingatkan kita bahawa setiap keputusan perlu dibuat berdasarkan nasihat doktor veterina, keadaan sebenar kucing dan bukan emosi semata-mata. Kesimpulannya, PTS bukan pilihan pertama tetapi pilihan terakhir apabila semua usaha rawatan tidak lagi mampu menyelamatkan nyawa dengan bermaruah.